Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Rumah Awam, Pengkalan Nyirih, Kota Putra, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Rumah Awam, Pengkalan Nyirih, Kota Putra, Besut, Terengganu. Dan kita harapkan kotak infak yang diterima bagi penerima-penerima bagi program ziarah Mahabbah kali ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima bagi program ziarah Mahabbah kali ini. Saya Muhammad Zainuddin bin Osman, pengurusi JPKK RAPN, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada Muslim Malaysia yang telah hadir tempat kita ni untuk satu program ziarah Mahabbah. Masuk berapa lama dah ni tak ada jalan ni? 30 tahun. 30 tahun? Sebabnya sakit kan Muhammad Masuk? Demam panas. Demam panas. Masa tu umur berapa Masuk? 38. 38 masa tu. Demam panas jadi Nyata tak. Motor nak kapal. waktu dia nak kata. Balik ke muka. Berapa hari demam? Masa tu? Apa kat minggu ya habis. Kau seminggu? Tak. Rata penyakit kena minum. Tak tahu ada gitu. Iyalah. Lepas tu ni memang jalan lah selama 30 tahun dah ni. Bergatu gitu lah. Jangan tinggi tu je lah. Nafas. Lepas tu makan boleh makan sendiri? Bulat. Boleh. Lepas tu ni makan ubat ke Mosung? Dah tinggi. Baru tinggi. Jadi inilah Mosung. Kita daripada NGO Muslim Malaysia hari ni mari dengan bantuan Tok Ngulu. Kita bagi sedikit sumbangan lah untuk keluarga Mosung ni. Jadi agak sikit sebanyak boleh meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh Mosung sekeluarga lah. Dan kita doakan semoga dia permudahkan segala urusan Mosung. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbangkan semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Al-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.